Hi guys, welcome back to my channel. If you guys haven't subscribed, please go and subscribe now. So today is 7th of June and today is Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya guys. So today kita ada special event, private event, family event. We invite only close friends. Actually, I tak invite close friend pun. I didn't plan to because this is a private event and benda ni, kalau nak tahu event apa, kena tengok dan tunggu sampai habis. Okay guys. So and maybe this video I akan post a little bit late because tak naklah terlalu, apa orang kata, tak baik kan, kita kena rahsia-rahsia. So I post lambat sikit lah. Okay, if you guys haven't subscribed, please help me subscribe now. Tak dapat 1k subscriber pun tak apalah, at least dapat 100. Okay, so later I will show you guys the progress, the situation. Okay, now 11:47. Okay, and I nak pergi check my sister, nak kena help a bit, and then nak kena pergi rumah my sister lagi satu. Okay, let's balik. Sekarang kita nak pakai apa ni? Inai kat tangan tengok je lah. Bukan nanti post kan lambat. Itu tak cantik je. Sana, sekejap sana kena duduk. Siapa yang muka aku nampak skema nak kahwin? Cuba teka, saya ke dia? kau dah tengok ke macam tu? Kau pandai ke pakai? Kau dah Tak tahu pun, tak tengok pun video. Nampak dia video. Aku juga, aku yang kena tolong. Aku juga yang sediakan wet tissue, sediakan gunting je guys. Ni nak pasang ni, pasang ni, pasang ni guys. Satu takut lah. Terima kasih cinta untuk segalanya. Okay guys, saya tak ada kesabaran. Saya kena tengok tutorial lagu. Buka plastik. Ni kanan kan? Buka plastik. Sampai kan? mana atas? Tu atas kan? Dia duduk apa? Pastikan tangan kering. Tak sebab kau kena faham tak? Tempat macam tu kan? Apa je? Pastikan tangan kering. Dia tak berbersih ke tangan. Betul weh? Gambar tak nampak sini, tak tahu betul tak? Apa je? Sujud kau, nervous kau? Takut kau nanti tak? Sekejap. Pegang lah! Tekan, bukan tekan. Kena tekan guna kain lah. Okay guys, progress. Tak nampak lah. Nampak ke? Tak nampak. Kenny buat. Guys, sakit pinggang tau, macam gini tau. Okay guys, sabar. Saya tak tahu dah nak rekod ke tak. Nanti bateri habis pula. Dah. Ni mana atas lah? Yang atas lah. Tengok dah ni. Kau tengok gambar kan? Tak payah. Tak payah. Macam kau yang kau? Pengorbanan seorang adik, keringan tangan pula. Tunjuk sikit, diorang tak nampak betul apa-apa ni. Kejap. Ni guys, kena keringkan. Kau ingat ni apa? Pakcik. Kau kenapa dah? Kau tahu kalau aku tak dapat, cakap dah. Well, if you guys know me, my passion is very 100%, you know. Rasa ke tak ni? Rasa, tapi kau tak payah dah semua tak pasti kau yang penat. Kau relax je. Hidung I ni kena betulkan lagi kot. Korang ada tak perasaan? Ya ke? Belakang kan? Betulkan lah, aku tak tahu kenapa macam ni. Sabar dah tengah. I tak tahu kenapa every time I nak try tutorial baru, end up I akan pakai sama style. Apa pun? Tak tahu kenapa. Kena orang pakaikan kot. Siap stylist. Yes. Macam buat kuih. Kuih guys, lagi 5 minit kita jumpa, okay? You dah siap? You pakai baju ni ke? Tengok. Is it nice? Nanti tak make up nanti. Okay, you want to wear? Okay, sure. Show them. Kenapa dia tak siap lagi? Dah siap. You Dah wear mandi. Oh, nanti pakai baju lain. Okay, you kena update diorang tau. Diorang tak tahu. Okay, you want to wear this? Which hand? Which finger? This. Taklah dia pakai ni. Mana? Apa yang hujung satu sini, satu sini. Kanan kiri. Faham tak? Hujung kan? Satu. Oh ni. Macam Right and left.
Kau nak bagi dia pakai tu? Kau nak pakai yang tu? Boleh je, tak pakai pun. Tapi besar lah tangan dia, tak muat. Yang besar tak payah, aku rasa kau pakai yang daun-daun tu je. Tak muat lah. Daun-daun je, daun je. Beras ni je lah cantik. Tak ni je, maksud aku kalau dia nak pakai, ambil lah daun-daun kecil-kecil ni. Sebab tangan dia kecil. Buatkan lah kat arah dia. Apa dia penting gila? Kenapa kita penting? Bukan buatkan dia ni. Sekejap. Tapi dia dah diam-diam tau. Kau lah aku dah pun. Sengit. Ni boleh pakai, pakai. Okay, you cannot move. Okay? Tak boleh weh, aku Kau pakai sini. Tak boleh, tak. Ke sini lah Gara. Sini lah. Boleh juga situ. Sebab kecil lah jari dia. Kan. You cannot move, okay? Cannot move. Siapa ada kat bawah ya? Ish. Oh kena ayam make. Ada Farah. Ada anti Ada anti Farah. Okay, show them. You pakai apa tu? Nine. Who do for you? Auntie baby ni belakang ni. Come. Are you happy? Yes. Nampak tak? Nampak muka you je. Kalah saya pun tak pakai guys. Okay. Okay? You like it? Come. Ni Allah, kenapa? Kau ni kau tak potong kan? Guna mulut tadi tau. Aku minta tolong kau. Sebab kau tak boleh sabar. Sian kau Aku. Pula lah lelaki kau nanti. Sebab memang kena sangat sabar nak layan Husna. Tak, kalau Husna dia aku rasa macam okey sikit. Kalau Afika memang sabar dia setinggi gunung Kinabalu lagi tinggi. Tengok Powerful. I tengah stres je sangat-sangat nak buka kuku ni. Mana lain kau dah? Ni progress. Tengah lagi. Sekarang pukul apa guys? Almost 1 lah. Dah one dah. Dah 1 dah. Astaghfirullahaladzim. Aku nervous. 103. Ayo, Ayo. Benda penting kita dari semalam bertungku lumus. Yes, tak tidur lagi bro. Gila. Apa tu? Reaction tengok kat arah. Cantik. Bambil kena tengok. Rahsia. Bambil tak boleh tengok. Nanti kita tengok, okay? Reaction lah. Amir dah macam tak siap pakai baju ni je ke Mir? Taklah. Okay. Kau nak pakai dulu. Reaction. Ambil macam nak mandi dulu. Boleh lekit duit tadi. So kita gerak reaction dulu. Tengok sini. Pasal dia macam. Alah. Okay, sini. Ambil. Dah. Situation right now very dekat boy. 1:46. Kita tak bawa kan? Biar sini dulu. Dia cakap aku yang pengen. Din? Bila ni? Nanti lah kan. Panas lah. Oh lagi. Guys. Bang boleh bang tu. Apa tu? Ayuh. Jadi tak? Jadi video. Ini video. Sayang. Hanger mana hanger? Pergi coklat apa semua tadi. Hanger mana hanger? Alah. Why you know smart? Okay, you tell them lah. You talk to them. Hi. Wow, you make up? Yeah. I have flower. But tak boleh bau. I have hanger mana hanger? Alah. Aduh, tak sini. Lepas tu, yang tadi tu saya tunjuk dah hilang. Ambil gambar aku dengan Bridget apa tengok. The situation right now, kita tengah tunggu kat atas. Sebentar tunggu rombongan lelaki datang. Adik. L-O-U-R. Alah. Hanger mana hanger? Okay. Hanger mana? Ya Allah, ambil tisu. Hanger mana hanger? Bau kuat lah. Saya tak suka bau kuat. So diva. Hanger mana hanger? Nenek. Komik. Assalamualaikum. Bila kau cakap warna pink Pink lah. Yang biru dia. Oh kau lah yang nak tunang ni sebenarnya. Tengok adik mah duduk sini mah. Dengan adik mah. Okey je, boleh je. Tak sebab Jangan salah ku faham. belum adik dia cik masa dia. Biji
Diam. Ngangkat. Ni lah pengantin dia guys. Biru guys. Kita pink. Kita pink. Kau dia elok tadi kat situ. Main. Okay guys, update now. 2:20 and rombongan lelaki is on the way. Betul lah, is on the way. And I tak senang duduk. Kenapa I pula tak senang duduk ni? Selawak. Baik adik ni behave. Ni? Tengok dia. Mata dia berkelip-kelip. Mata dia. Sakit. Weh, tolonglah. Macam mana aku nak tolong? Update. Now 2:46 and rombongan lelaki dah sampai. Ramai gila guys. I'm not gonna lie. Ramai gila. Ni sangat. And nanti hari tu orang duduk mana? Dia dah lah malu, ya Allah. Tak boleh. Tak gimana. Mama. Ya mama. Bah. Duduk. Tak nampak cincinnya. Slow. Aku dah salah. Aku dah tahu. Ya Allah, sumber segala barakah, curahkanlah berkat-Mu atas hidupkan pertunangan ini dan bimbinglah kedua saudara kami ini dalam masa pertunangan ini. Semoga mereka mencari kehendak-Mu dengan hati yang ikhlas dan memperoleh kebaikan-Mu yang berlimpah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala cinta kasih kerana ihsan. Ini mereka memohon rahmat. Ambil aja dapat. Ya, ambil dulu. Duduk ah. Tidak suka kau. Apa siap? Tak center. Gambar apa ni? Apa? Apa ini tu? Tak baik gosip baru tunang. Oops. Ambil aja terus. Dekat. Salah. Kat Pelamin lah, kat Pelamin. Dap tolong dia tak pandai lah. Macam mana? Tak tahu. Ini lah. Syahid. Dah rekod semua. Tengah rekod? Tengah rekod ni? Dia Syahid warna-warna. Kurus Nabil ni mana? Oh, ya. Kena marah. Tak. Malu. Oh, okey. Dah masuk. Adik. Betul macam adik. Sebiji. Mana satu ni? Saya lah segi. Ini dulu. Tangan Amin nampak. Yang paling mahal. Ni rekod je dah ambil gambar? Ni rekod je ambil gambar ni? Kenapa? Gambar ambil betul. Oh, dah masuk dah. Masuk kat? Betul perlu mana? Ni sebelah adik. Apa ini adik? Kesian ibu duduk. Kenapa kursi lah? Gosok ibu Cik Mas. Lagi dia sakit mah dia tahu. Bila dekat situ tahu apa? Jangan mana-mana tengok. Tunjuk sana. Fotografi tak terlalu tinggi. Ya, betul. Kak. Tengok wallpaper tu. iPad Macam wallpaper lah. Ni ada buat. Ini alam kan?
Kat situ, kakak duduk situ, kakak duduk situ. Kakak duduk situ. Kakak duduk dengan adik. Cik duduk sini. Nanti lah. Oh, ni adik saya. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Freestyle. Freestyle. 1, 2, 3. Boleh ya? Dia closing tak relax. Okey, tiga sajalah. Yes. Ya, bagi saya bukan ribuan penting. Atas materi ini. So kalau ada apa-apa, ada kelapangan, datanglah hubung dengan keluarga dia orang untuk merapatkan dia orang. Saya try. Saya takut Nabil lagi tak. Ni. Kedua tahun je. Ni tengok. Dia apa? Oh, tinggal Nabil. Han tinggal Nabil. 1, 2, 3. Pandai. Let's go lah. Tahu takut kau. Tahu takut. Aku senang je nak buat dia ni. Dia kalau ada kamera dia takkan guys. Dia takkan kalau ada kamera. Love. Lampak. Ini ke? Nak makan. Dia apa sih orang sekarang 460. Tak nampak. Dia baru jadi. Kenapa kejap sangat Ayan tidur? Lama dah. Cepat, siapa buat? Nanti baby yang buat. Oh, ya ke? Cantiknya. Cantiknya. Nanti baby buat. Nah? Kau dah kahwin? Tak boleh? Yang single je boleh? Pergi nak ambil makanan. Semua senyap ni kenapa? Datang juga guys, last minute. Lagi seorang. Oh ya. Kenapa muka dia cupik? Tengok. Friendly. Jangan cucuk. Oh, bercakap bahasa baby. Ada sibuk. Ya. Ya, kenapa? Oh, kenapa? Di belakang. Adik. Apa? Tak kena aku. Ya ke? Adik. Lelaki Apa sih? Cuba dah kan? Apa? Boleh ni lah. Kena friendzone dia. Geli. Sing. Kek yang cantik ni. Boleh yang potong? Gaya. Cina weh. Ni aku punya. Masalahnya bukan sangat kecil. Kau tengok. Sikit. Tak nak ke? Nak. Dah. Saya punya. Satu je. Pasti je lah. Laki kau? Satu. Dia tak nak. Entahlah dia malu-malu. Nak ke sayang? Tak nak. Sayang. Itu rekod guys. Dia kita rasa guys. Tapi dah kita share je lah. Tak habis. Aku nak share apa? Aku pun kau makan macam ni lah nak. Aku ambil kan? Sibuk guys, nak sikit juga. Fokus. Tak nak. Ni aku potong untuk dia. Ada. Make up dah awal macam ni. Memang. Baiklah. Guys. Help. Video kan? Kami ya? You what?
Kara makan. So Kara macam mana? How you feel? Untuk apa dia kerja? Ya apa? Cabaran 20 guys. Fokus saya tadi. Tak. Pergi handphone lah, handphone. Dia Macam apa lagi tak? mana partner tahu tak partner. Kalau rumah saya syurga, masih ada syurga. Sok. Nabil. Apa? Semoga doa Arafah saya dimakbulkan lah. Kau dah biasa layan aku macam biasa. Maksud tu lah. Member naik Mak Rempit tau. Sekarang naik Mercedes tau. Jangan pandang orang sebelah mata. Jangan pandang orang tak ada mata. Tiba. Aku rasa kan lagi kan. Oh, kita dekat bilik kebal. Tak boleh tunjuk. Aku punya kebal. Aku kan ni, aku rasa ni, siapa nama? Lin macam friend aku. Ni siapa? Semua kawan dia tak ingat weh. Lin idea bini lah. Oh, Lin. Oh, bukan kawan dia. Sorry. Okay guys. Ni kena. Boleh? boleh. Naik berkat ni lah. Ni kalau tak berkat juga tak tahu. Dah ambil berkat dah guys. Dah ambil berkat. Tak berkat juga. Okay, next Adam. Ambil berkat. Adam ambil berkat siap. Kita ada bau-bau ni guys. Semua dah tukar baju dah. Ada orang tu baru sampai. Dia tak tahulah dari mana baru sampai tu. Tersengih-sengih. Saya tak bersalah. Sebablah kita kena bagi sama-sama. Habis dah balik Ambil. Tak, Habis dah balik Sebab tangan saya pakai fitness. Tidur Baring. Baring. Behind the scene guys. Yang on the way sampai majlis telah tamat pada pukul 7 malam baru sampai dari Sarawak. Flight delay mungkin. Flight delay. Ayo. Adi dah shower. Adi belum shower. Mata duitan guys. Mata duitan. Agak memang tak prepare apa-apa. Tak pun diam je. Kan okay guys, kita balik guys. Saya foto guys. Miss you. Bisa guys ni betul. Okay, bye-bye. Hi guys, update. Masih benda baik sangat kan? Tadi pukul 8, I dah balik. I dah mandi semula. And now almost 9. And kita nak pergi rumah my sister balik nak ambil some stuff. And diorang semua kat dah berkenan. lepas tu dia nak Who's nice bag. Who's nice bag. Apa tu? Terbalik. Balik diorang. Mana balik? Lah, balik mana? Guys, saya datang sini, diorang dah balik sana. Macam budak baik lah guys. Saya kelakar lah. Saya nak makan nasi banyak lagi guys. Guys, diorang dah datang. Dia kata muka budak baik. Nak pergi ngaji guys. Tak boleh lah tengok muka saya. Dah jadi 5. Nampak muda ke? Yelah tu kau. Kau nak apa? Cakap sekarang. Macam budak-budak pergi camping. Ya Allah, muka Dekat ni. makan malam. Muka dia sedih. Saya kena ceramah pasal kerja. Sebab saya tak ada nak join lepak lagi. Tu bayangkan kalau ikan tu dia bayar. Mesti lagi travel. Jahat There's no such thing. Work on apa? Ikan tu. Dia ni memang tak betul. Sangat tak betul. Saya pula jadi redol. Aduh. Aku cakap dengan Abang Mok pun marah. Abang Mok nak ke kerja tak dapat gaji? Hi guys, now almost 11 PM and nak balik dah. Alhamdulillah, everything went smooth. Alhamdulillah. So, alamak sibuk pula. Baru nak bagi ucapan. Baru nak bagi sepatah 2 kata. Okay lah. Kan jauh rumah. Nak balik Taman Yu. Kena tak tu kereta?